أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kepada kita nikmat yang berbagai, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidup, nikmat sihat dan segala nikmat-nikmat yang lain. InsyaAllah kita sambung bacaan kitab Fiqhul Akhlaq wal Muamalat Bainal Mu'minin karangan Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah taala. Kita masuk pada perbahasan yang baru, iaitu berkenaan daf'us syukuki 'anil muslimin. Edisi terjemahan muka surat 109. Edisi bahasa Arab juzuk 1 muka surat 155. Perbahasan hari ini boleh kita baca secara ringkas hadis-hadis banyak yang telah disebutkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah taala. Dan kita masuk hari ini pada perbahasan yang baru, iaitu jangan kita cipta keraguan pada orang lain, atau dalam bahasa Arab disebut daf'us syukuki 'anil muslimin. Kita hilangkan keraguan, syak wasangka orang terhadap kita. Tak boleh kita buat sesuatu benda yang boleh menimbulkan orang syak sangka buruk kepada kita. Ini adalah intipati ajaran Islam. Seperti mana dia sebut, waqad amara bidzalika syar'una al-hanifu hatta tabqa qulubul ibadi nasifah. Agama kita yang lurus, iaitu Hanif, mengajarkan agar kita tidak menanamkan keraguan di dalam hati kaum muslimin, agar mereka selalu syak dan curiga. Dalam banyak hal kita diperintahkan untuk itu. Segala benda-benda yang boleh menyebabkan timbulnya sangka buruk atau syak wasangka orang terhadap kita, maka kita kena jauhi. Inilah salah satu daripada ajaran Islam. Sebab itulah kalau kita tengok banyak perkara dalam agama kita. Sebagai contoh, nikah. Kenapa dalam berkahwin dia ada panggil walimah, ada kenduri. Selain daripada kenduri, tujuan nak menyatakan syukur, nak menyatakan gembira. Tujuan kita buat walimah juga nak supaya orang tahu bahawa kita telah berkahwin, ini isteri kita. Jadi kalau lepas ni tengok kita duk jalan dengan orang puan, jangan duk sangka tak molek lah. Sebab kita telah berkahwin. Jadi banyak intipati dalam ajaran kita ni mengajarkan kita agar kita jangan buat sesuatu benda yang boleh menimbulkan orang hilang kepercayaan kepada kita, hilang rasa muruah di kita pada pandangan orang. Contoh tak, bulan puasa. Contoh bulan puasa, kadang-kadang anak kita pukul 10 pagi, ayah daga nak minum air, kita pergi ke Darul Cik, kita pun beli air, kita pakai piyah molek. Jadi benda-benda lagu tu kadang-kadang orang kedai ni dia tak kenal kita, maka dia akan sangka buruk. Dia pukul 10 pagi, pukul 11 mari cari air tu. Dia ingat kita nak minum. Jadi kita kena cari jalan supaya tidak timbul keraguan tersebut. Sama ada kita bawa anak kita sekali ke, bawa anak kita sesal, dia tahu kita beli air ni untuk anak kita. Jangan pula kita ayatkan anak ambil adik so, ayah so. Itu tak boleh pula ni. Jadi benda-benda lagu tu nak menjamin hidup kita dalam permasyarakat ni hidup dengan molek. Kita kena mengelakkan sesuatu benda yang boleh menimbulkan keraguan kepada orang lain. Orang syak sangka buruk terhadap kita. Kita sangka buruk kepada orang tu tak boleh juga, tak boleh dah. Kita membuat orang lain sangka buruk kepada kita juga, itu satu perkara yang tak boleh kita buat. Ada banyak dalil-dalil yang disebut sini. Antaranya perkara yang boleh menimbulkan sangka buruk orang atau syak wasangka orang kepada kita adalah seperti mana dalam dikata fafi babin at-tanaji, dalam bab bisik. Nak bisik dia ada adab dia. Nak bisik ada waktu dia, ada cara dia. Kalau tak kena cara dia, maka termasuk dalam larangan Nabi SAW. Dalam hadis Syekh bawa ni nak mengatakan bahawa kadang-kadang bisik ni boleh menyebabkan orang sangka buruk. Orang yang tak terlibat dalam bisik tadi jadi sangka buruk pula kepada orang lain, kepada orang yang bisik tadi. Lalu Nabi SAW memberikan kepada kita satu panduan. Kata Nabi, qala Nabi SAW, idza kuntum thalathah fala yatanaja rajulani duna al-akhar hatta takhtalitu bin nasi ajla an yuhzinahu.
Kata Nabi, kalau kamu duduk 3 orang, maka janganlah 2 orang ni duduk bisik sesama dia, 2 orang, tanpa terlibat orang ketiga. Hinggalah Nabi kata, siapalah kamu gaul sekali, kerana itu akan menyebabkan orang hak tak join sekali itu akan berasa sedih. Jadi Nabi bagi panduan kepada kita, kalau kita duduk 3 orang, maka jangan kita 2 orang ni bisik seorang ni, dia tak terlibat. Sebab apa? Sebab boleh jadi hak tak terlibat ni dia akan sangka macam-macam. Kawan ni duk bisik, duk ngata kat aku ni, menyebabkan dia jadi sedih. Atau kawan ni duk bisik ni, ada ni rancangan-rancangan dia nak buat kat aku ni, nak wapuk aku kon, nak buat sesuatu kok. Maka Nabi lagi kita bisik dengan cara lagu tu. Bukan setakat 3 je, kalau duk 4 orang. 4 orang. 3 orang duk bisik, duk kecek sama-sama. Seorang ni dia seorang. Maka tak boleh juga. Atau 10 orang. 10 orang ni duk 10 orang, 9 orang duk bisik, duk kecek sama-sama dia. Tiba-tiba seorang ni tak terlibat. Maka tak boleh. Kena ajak dia sekali mari bersama-sama dengan kita. Kecuali Syekh akan sebut perincik-perincik. Ni adab Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Kata Syekh rahimahullah hafizallahu taala, wa hadha adabun nabawiyyun adaba bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ummata. Ini adalah akhlak Nabi yang baginda ajarkan kepada umat baginda, iaitu fa idza tanaja ithnani duna thalith. Jika 2 orang berbisik tanpa orang ketiga, la'iba syaitanu bithalith, maka syaitan pun akan merasuk orang yang ketiga tadi dengan syaitan kata, la'alla hadzaini yata'amarani min ajli. Ada tu 2 orang ni duk bisik asal mendengar ni, dia rancang sesuatu ni kepadamu ni. Nak premu kau, nak buat sesuatu pada kamu tak molek kau. Wa yakidani, atau merancang sesuatu tak molek. Macam-macam lah syaitan akan hasut orang tersebut. Maka syaitan kata, jangan-jangan mereka berdua berniat mencelakakanmu dengan hal ini dan juga hal itu. Wa yansahibu hadzal hukmu ala ma idza kanu arba'ah. Syekh kata hukum ini juga berlaku bila 4 orang. 4 orang pun serupa juga. 3 orang tidak boleh berbisik-bisik dengan meninggalkan 1 orang. Seorang tak terlibat. Jadi akan menyebabkan sangka macam-macam orang yang tidak terlibat tadi. Dia berasa sedih, dia berasa dipulaukan, dia berasa dia tidak dihiraukan. Begitu juga dengan 5 orang, 4 orang tak boleh bisik hingga dia meninggalkan 1 orang. Intinya semua yang akan menyebabkan kesedihan seorang Muslim harus dihindari dan dijauhkan. Benda kalau kita bisik, kalau kita nak bisik ni, ulama sebut benda harus. Kita tak kecek pasal dia, waktu pun sudah dilarang dah. Apa lagi kalau kita bisik, kita ngata ke dia, waktu sama tu lah dilarang. Kita bisik, kita nak buat dengan dia ni, benda hak pribadi kita dengan dia, waktu pun sudah tak boleh dah. Sekiranya dapat menimbulkan sesuatu yang tak molek dalam diri orang hak dipulaukan tadi. Tapi hak ni tidak semua lagu tu. Ada situasi-situasi dibolehkan yang Syekh akan terang pula pada hak selepas ni. Dan dia kata, amma idza kana hunaka mala'un arba'atun masalan aw khamsatun aw akthar. Jika terdapat beberapa orang, 4 orang ke 5 orang ke, atau lebih daripada tu, fala ba'sa an yatanaja ithnani minhum dunal akharin. Tak apa kalau 2 orang ni duk bisik, 3 orang tak terlibat, tak apa. Tak bolehnya kalau tinggal seorang ni tak terlibat. 2 orang ni duk bisik, kali 5 orang, 2 orang duk bisik, 3 orang tak bisik, tak apa. Atau kalau 4 orang, 2 orang duk bisik, 2 orang tak terlibat, maka tak apa. Jangan seorang saja. Sebab kalau 2 orang dia tak ada rasa dia ni neraca sesuatu. Ni sebab urusan peribadi dia 2 orang tadi. Jadi benda-benda lagu tu, benda kecil lagu ni pun Nabi ajar kepada kita. Kadang-kadang kita sendiri tak terfikir benda ni dalam hidup kita. Kita sendiri pun tak terfikir. Cuma bila berlaku kepada kita baru kita terasa. Kadang-kadang kita duk bisik tu, ada orang ketiga kita duk bisik dengan saing kita. Kita tak berasa tak molek benda tadi. Tapi bila ada orang duk bisik, 2 orang duk bisik, kita duk sorang, baru kita terasa. Jadi Nabi ni ajar. Walaupun sahabat tak buat lagu tu kepada Nabi mungkin tak pernah alami benda lagu tu, tapi Nabi beri panduan kepada kita. Benda hak kecil, kadang-kadang benda kita tak kelitah dalam fikiran kita. Boleh orang rasa sedih ke benda lagu ni tak? Tapi Nabi ni dia bagi panduan supaya kita ni hidup dalam keadaan bermasyarakat dengan harmoni, tak timbul rasa sakit hati, tak timbul rasa sedih terhadap mana-mana orang. Maka dia kata boleh. Wa dzalika hatta la tata'ab
tata'attala masalihul muslimin. Sebab apa? Kondisi seperti ini memungkinkan menyinggung perasaan orang lain sangat tipis, bahkan tidak ada. Sebab apa? Dia kata kalau kita nak tunggu, nak kena panggil berlaku, kita ada urusan dengan dia je. Dok ramai dalam ni, ada 10 orang kau, dalam ni ada 11 orang kau, berapa orang kau. Tiba-tiba kita ada urusan dengan 2 orang ni je. Atau okey, kita nak panggil belakang, mari belakang, hamba nak kecek ni. Kita nak kecek dengan 2 orang ni je. Jadi kalau lagu tu kan, banyak masalah akan tertinggal. Boleh nak buat. Kita ada urusan 2 orang ni. Tapi kerana, tak boleh nak kecek ke, 2 orang ni. Kena apa ni, kalau nak kecek belakang kan. Kita kena tunggu dulu, tak ada orang. Kena tunggu kita dengan dia, baru kita boleh kecek. Maka kerana itu ada situasi-situasi yang dibolehkan. Sekiranya ada ramai, yang mana ramai juga yang tidak terlibat dalam perbicaraan tersebut. Ada satu situasi, beberapa situasi boleh kita kecek 2 orang, seorang ni tak terlibat, boleh. Situasi lagu mana? Contoh kalau orang pergi rumah kita, tetamu kita, dia mari seorang dia rumah kita duduk dengan anak kita. Kita pun ayat anak kita bisik anak kita. Ayat kau mau dia cari makanan yang ada. Masuk kau gapo, buat air kau. Tetamu tu tak dengar, kita bisik tak sewi dia dengar. Maka dalam situasi ni ulama kata boleh. Sebab apa? Sebab tidak timbul dalam diri tetamu tadi rasa takut, rasa sedih kau. Dia kau muncul kadang-kadang. Tetamu ni bila dia bisik lagu tu, ambo dah mari lapar dah. Dia bisik lagu tu kan. Tu tanda-tanda nak boleh rezeki lah tu. Jadi syukur pula tetamu tadi. Jadi dalam situasi tersebut maka dibolehkan. Sebab kalau kita ayat secara jelas, adik masa ni suruh mak sedia, jadi tetamu dengar ni dia rasa segar pula. Dia pula berasa tak sedap hati. Dia pula berasa siapa dia kata pula kadang-kadang tak susah-susah lah. Itu bermaksud dia susah hati lah tu. Jadi dalam situasi-situasi tertentu maka dibolehkan. Atau kita duduk minum air dengan saing kita, tiba-tiba bini telefon. Okey, kita nak lock speaker. Kerana bini kita telefon, mesti kita nak kecek dengan dia je. Tak boleh kalau kita kecek dengan bini kita je. Orang-orang ni tak terlibat. Jadi seolah kita 2 orang je kecek. Ni tak termasuk dalam situasi tersebut. Kita kecek slow-slow, nanti habis balik. Tak perlulah kita lock speaker. Sebab apa? Sebab takut dia sedih. Kita buat gapo dengan dalam telefon ni. Itu tidak termasuk. Saya bawa ke satu riwayat daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia kata, qasama Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman qismah. Satu hari Nabi membahagikan hasil rapas seperah. Nabi bagikan hasil rapas seperah. Lalu faqala rajul min al-ansar. Adalah seorang lelaki dari kalangan Ansar ni, dia kata, inna hadhihi la qismatun ma urida biha wajhullah. Dia kata, pembahagian ni tak adil ni, pembahagian lagu ni tidak adil. Adalah sebahagian riwayat sebut Nabi bahagi ni ketika dalam perang Hunain, bila dapat banyak atau benantai-benantai ni, maka Nabi beri kepada pembesar-pembesar Mekah. Orang-orang Mekah duduk sekitar Mekah ni, kalau mana mereka ni tak Islam lagi, tapi Nabi nak tarik mereka kepada Islam. Lalu Nabi pun beri, hak ni Nabi beri 100 hektar, hak ni Nabi beri 50 hektar, hak ni Nabi beri 100 hektar. Ada oleh ukur dah kata, kita mari perang dengan dia. Habis pitih kita perang dengan dia. Bila boleh pitih, boleh harta, dia beri kepada warga dia duduk Mekah pula. Ada orang rasa tak puas hati terhadap Nabi SAW. Lalu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bila dia dengar lagu tu, maka dia kata, ama wallahi la'atiyan Nabi SAW. Demi Allah, aku akan bertemu dengan Nabi, aku cerita gapo telah aku dengar, gapo yang telah diriwayat terhadap Nabi SAW. Fataitu wa huwa fi mala'in fasaratuhu. Ibnu Mas'ud kata, aku pergi dekat Nabi. Masa tu ada ramai sahabat-sahabat Nabi dengan Nabi. Dan aku pergi bisik dengan Nabi SAW. Faghadiba hatta ihmarra wajhuhu. Nabi pun marah. Hingga merah muka Nabi SAW. Marah Nabi dengan kata-kata orang tersebut. Lalu, Syekh nak kata, sini Ibnu Mas'ud kata, ada ramai orang, dia pergi bisik dengan Nabi. Ini bermaksud dalam situasi tersebut dia bolehkan lah. Bila dalam keadaan ramai, tidak ke seorangnya orang hak terpulau daripada kecek tadi, maka dibolehkan dalam situasi tersebut. Kemudian Nabi bersebut rahmatullah ala Musa udhiya bi aktsara min hadza fasabara. Rahmat Allah Taala kepada Musa, dia diuji, dia disakiti oleh kaum dia lebih berat lagi daripada hak kena kepada Nabi ini. Nabi kata fasabara, dan Nabi Musa sabar terhadap ujian tersebut. Fa hadza huwa Ibnu Mas'ud yati wa yasau
wa yusawaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nabiyyu fi mala'in. Syekh kata, ini Ibnu Mas'ud dia pergi dekat Nabi, dia bisik dengan Nabi dalam keadaan Nabi berada dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Ada situasi-situasi tertentu maka dibolehkan untuk kita bisik tadi. Sekiranya tidak timbul fitnah lah. Tidak timbul fitnah, tidak timbul rasa tak puas hati kepada orang lain. Wa aidan ja'at Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bawa lagi satu cerita berlaku kepada Fatimah radhiyallahu anha. Yang mana Fatimah dia mari temu dengan Nabi, dia bisik dengan Nabi. Yang waktu tu ada isteri-isteri Nabi. Semua isteri Nabi ada belaka bersama dengan Nabi ketika itu. Dia mari temu dengan Nabi, dia pun bisik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad akhrajal hadits bidzalika al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima. Al-Bukhari dan Muslim keluarkan hadis ini dalam kitab sahih mereka berdua. Min hadits Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha qalat inna kunna azwajan nabi sallallahu alaihi wasallam indahu jami'an lam tughadab minna wahidah. Aisyah kata satu hari kami isteri Nabi tidur dengan Nabi. Semua pakat ada belakang isteri Nabi. Oh, tak ada. Semua ada belakang. Hak hidup lah. Ada belakang ketika itu. Tak ada suara pun tidak ada. Fa'aqbalat Fatimah alaihi salam tamshi la wallahi ma takhfa misyatuha min misyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata tiba-tiba Fatimah pun mari. Fatimah mari jalan. Dia kata demi Allah jalan Fatimah ni serupa jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan. Falamma ra'aha rahaba. Bila Nabi tengok Fatimah, Nabi pun ucap marhaban bibnati. Marhaban bibnati. Selamat datang kepada anak perempuanku. Ni salah satu sunnah yang kadang-kadang kita jarang buat. Kenapa kita sebut marhaban? Boleh jadi lah sebab kita tak suka marhaban dekat kita pun. Orang kata, ni Nabi sunnah ni bila seseorang itu diziarah. Orang mai ziarah kita, orang yang diziarahi itu sunat kepada dia disebut marhaban. Ni kita boleh tengok dalam banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Ummu Hani mari dekat Nabi, Nabi sebut marhaban. Ketika mana Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi naik langit pertama temu dengan Nabi. Semua nabi-nabi yang Nabi temu, mereka kata marhaban bil akhi as-salih wan nabi salih. Ada yang Nabi kata marhaban bi ibni salih wan nabi salih. Semua mereka sebut marhaban. Tapi bukan suruh nyanyi pula. Mari dekat marhaban, siap buka lagu. Tidak. Sebut marhaban. Ni salah satu tanda kita suka dia mari, kita meraihkan kedatangan dia. Ni cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma ajlasaha an yamini. Kemudian Nabi pun dudukkan Fatimah pada bahagian kanan Nabi. Aw an shimalih. Asyik kata atau bahagian kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma sarraha fa baqat bukaan syadida. Kemudian Nabi pun bisik dengan Fatimah. Nabi bisik. Bila Nabi bisik, Fatimah pun menangis. Tiba-tiba Fatimah menangis dengan sangat-sangat kuat. Menangis teresok-esok dengan sangat kuat. Falamma ra'a huznaha sarraha ats-tsaniyata. Bila Nabi tengok Fatimah menangis tak reti ni, Nabi pun bisik kali kedua, idza hiya tadhhak. Kemudian Fatimah pun ketawa, suka. Faqultu laha ana min baini nisa'i. Aisyah kata aku pun kata kepada Fatimah, qassati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisri min bainina thumma anti tabkina. Dia kata Rasulullah ayat kepada kamu je rahsia tu. Sedangkan kami ni ada bersama-sama dengan kamu. Tiba-tiba kamu menangis pula. Jadi Aisyah nak tahulah gapo Nabi ayat kamu. Nabi cerita kepadamu rahsia tadi. Falamma qama Rasulullah sa'altuha amma sarraki. Kemudian bila Nabi pun bangun, Aisyah pun tanya Fatimah, gapo Nabi bisik kamu tadi? Qalat Fatimah kata, ma kuntu la ufsya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sirruhu. Demi Allah, aku tak akan bocor rahsia Rasulullah. Kata Fatimah. Falamma tuwfiya qultu lah. Bila Nabi wafat, maka Aisyah pun kata, aku pun koyak kepada Fatimah. Azamtu aliki bima li aliki min al-haq. Lamma akhbartini. Dia kata aku nak dengar je kok. Gapo Nabi oyak kepada kamu rahsia? Rahsia Nabi telah oyak kepada kamu. Qalat Fatimah kata amma al-an. Fatimah kata la ni boleh. Nabi tak ada dah. Maka boleh aku oyak. Gapo aku nak oyak? Fan'am fa akhbartni. Aisyah kata ya, Fatimah pun cerita kepada aku. Gapo Fatimah kata amma hina sarrani fil amri al-awwali fa innahu akhbarani. Fatimah kata masa Fatimah Nabi bisik ke aku pertama kali, gapo dia oyak? Anna Jibril kana yu'ariduhu bil Quran kull sanatin marrah wa
wa innahu qad aradani bihi al-'ama marratayn wa la ara al-ajala illa qad iqtaraba fattaqillah wasbiri. Nabi pesan kepada Fatimah. Nabi kata sekala Jibril mari, bila bulan Ramadan Jibril mari, tahun ni sekali je Nabi ni baca Quran kepada Jibril. Nabi baca Quran kepada Jibril. Jibril dengar bacaan Nabi. Nabi kata tahun ni dua kali tahun ni. Lepas tu Nabi kata, aku tidak tengok benda lain dah. Malaikat hak ni berlaku kan ajal aku telah dekat. Tak lama dah aku nak wafat. Lalu sebab Fatimah menangis. Nabi berkata, fattaqillah wasbiri, bertakwalah kamu kepada Allah dan sabarlah. Fa inni ni'mas salafu ana laki. Qalat fa bakaitu buka'il ladzi ra'aiti. Fatimah kata, sebab aku tengok aku menangis. Sebab aku Nabi cerita dia akan wafat. Jadi aku sedih, aku pun menangis. Falamma ra'a jaz'i sarrani athani. Bila Nabi tengok aku sedih telajuk ni, maka Nabi pun bisik aku dengan bisik kali kedua tu. Nabi kata, ya Fatimah, ala tardaina an takuni sayyidata nisa'il mu'minin atau sayyidata nisa'i hadhil ummah. Nabi kata, wahai Fatimah, mu tak sui ke kalau mu ni jadi penghulu kepada wanita-wanita mukmin dalam syurga atau wanita-wanita umat ini. Maka Fatimah pun dia berasa lepas tu baru dia suka, baru dia ketawa bila dengar apa dijanjikan oleh Nabi SAW. Ada sebagai orang Nabi sebut kepada dia bahawa keluarga Nabi yang pertama yang akan mati adalah Fatimah. Keluarga Nabi yang pertama akan ikut Nabi adalah Fatimah. Dan 9 bulan selepas wafatnya Nabi, Fatimah juga wafat. Dan dialah keluarga Nabi pertama wafat selepas Nabi SAW. Tu jadi Syekh nak cerita ada bisik. Orang yang tak dengar, isteri Nabi tak dengar. Nabi bisik dengan Fatimah. Maka dalam situasi tersebut tak apa. Sebab bukan Aisyah seorang duduk situ. Aisyah bersama dengan isteri-isteri Nabi SAW yang lain. Syekh sebut hak peliknya zaman lah ni, orang jatuh dengan tina pun duduk bisik tak apa keperluan. Kadang-kadang duduk bisik, duduk kecek telefon, kadang-kadang duduk bisik lah selu-selu. Anak-anak zaman lah ni cabaran begitu besar. Kita tengok kes-kes banyak berlaku dah. Duduk sekolah lagi ada gawe dah. Malam-malam tu bisik, bunyi soksen-soksen, apa dia kita dengar. Apa-apanya duduk bisik, bukan bisik lah, duk sembunyi kecek dengan hak bukan mahram. Jadi saya kata ni lebih pelik lagi. Hak benda hak lagu tu pun Nabi larang dah tadi tu. Kalau benda hak tentu haram dah tak tahulah lagu mana. Boleh menimbulkan fitnah dan seumpama. Jadi itu antara perkara-perkara bab bisik hak Nabi SAW nak supaya hilang daripada perasaan orang. Sangka buruk, syakwa sangka terhadap orang yang tengah berbisik tadi. Tak kira lah dalam bisik kau dalam apa situasi sekalipun, kita kena elakkan daripada perkara-perkara tersebut. Supaya juga contoh tak? Kalau kita ni tokeh, kadang-kadang situasi berlaku, kita pergi baik ke kereta, kau baik ke kenderaan kau, kita pergi kedai kau, tiba-tiba kita pun tanya lah apa masalah. Apa kerja ni pun dia pergi kecek dengan orang yang di situ juga, boh dia kau, sayang dia kau, dia bisik-bisik, dia pun marah ya, harga sikit-sikit. Jadi benda-benda lagu tu juga boleh menyebabkan berlakunya rasa tak puas hati, boleh menyebabkan berasa sesuatu yang saku buruk terhadap orang lain. Jadi kena jaga semua benda tersebut supaya kita boleh hidup dengan baik. Saya sebut juga termasuk dalam bab ni juga bagaimana Nabi SAW menolak semua benda-benda yang boleh menimbulkan keraguan terhadap orang Islam, yang boleh menyebabkan orang ni saku buruk terhadap kita. Antaranya cerita berkenaan Safiyah. Ni bukan bab baru ni. Tengok kepada terjemah seolah dia buat bab baru, cerita baru. Ini sebenarnya sambungnya daripada sedang dibicarakan oleh Syekh. Dia adalah Safiyah. Ini cerita kita biasa dengar dah. Syekh kata, wa min hadzal babi qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam innaha Safiyah. Ini cerita Nabi sebut ke sahabat tentang Safiyah. Idaf'i syubhatin qad taridu ila qulubi ashabihi wa yazunnuna syai'an bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lagi satu contoh menjaga perasaan adalah ucapan Rasulullah, sesungguhnya dia adalah Safiyah, untuk membersihkan perasaan buruk terhadap beliau, terhadap baginda daripada hati sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ini cerita dia adalah hadis Al-Bukhari dan Muslim min hadithi ummil mu'minin Safiyah binti Huyai, daripada sahabat isteri Nabi Safiyah binti Huyai. Dia kata annaha ja'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazuruhu fi i'tikafihi fil
ashril awakhir min Ramadan. Pada 10 malam akhir Ramadan Nabi i'tikaf di masjid. Jadi Safiyah ni pun pergi ziarah lah Nabi ketika Nabi i'tikaf. Fatahaddathat indahu sa'ah. Nabi dia pun duduk kecek dengan Nabi untuk satu ketika. Thumma qamat tanqalibu. Kemudian pun bangun nak kelik dah. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'aha yaqlibuha. Nabi pun atas dia. Atas muka pintu dia nak kelik hatta idza balagat babal masjid inda babi Ummi Salamah marra rajulani minal ansar. Bila Nabi sampai muka pintu masjid, hampir nak sampai muka pintu masjid, di pintu rumah Ummu Salamah, ada dua orang lelaki Ansar ni pun mari melitah. Fasallama ala Rasulillah, dia pun bagi salam kepada Rasulullah. Faqala lahum an-nabi ala rizq. Nabi berkata, tunggu ala rizqikuma. Tunggu. Innaha hiya Safiyatu bintu Huyai. Nabi kata perempuan ni adalah Safiyah, isteri aku Safiyah binti Huyai. Sebab apa? Sebab gelap masa tu. Malam gelap. Jadi sahabat-sahabat ni tengok tahu perempuan tapi tak tahu siapa perempuan tadi. Jadi Nabi bimbang kalau sahabat-sahabat ni mari mikir macam-macam. Nabi duduk dengan perempuan mana? Dalam gelap pula ni. I'tikaf pula. Kata pergi i'tikaf masjid tinggal bini. Apa-apa. Temu hotel lain. Sebagai contoh. Jadi macam-macam boleh mari mikir. Sahabat dia tidak mikir lagu tu sahabat. Sebab dia tahu perangai Nabi SAW. Tapi nak ayat Nabi jaga, jangan timbul benda-benda lagu tu. Takut sebab setan ni dia akan mari ikut ke mana. Supaya timbul syak wasangka terhadap Nabi SAW. Faqala, dua-dua sahabat tadi kata subhanallah ya Rasulullah wa kabara alaihi ma. Sahabat Nabi kata subhanallah, tak okey kami nak sangka untuk molek kepada Nabi, kepada Rasulullah. Kalau Nabi tak ayat tu Safiyah pun kami akan letakkan sangka baik isteri Nabi lah tu. Tidak perempuan lain yang bersama dengan Nabi tadi. Nabi berkata, inna syaitana yablughu minal insani ma balagh wa inni khasyitu an yaqdhifa fi qulubikum syai'an. Sebab Nabi kata syaitan ni dia boleh masuk ke dalam diri manusia siapa ke tempat darah manusia berjalan. Dan Nabi kata aku khawatir kalau syaitan bisik kepada kamu, lemparkan tuduhan kepada dalam hati kamu dengan benda-benda tak molek. Jadi kamu sangka aku duduk dengan perempuan bukan mahram dalam gelak dan seumpamanya. Ni Nabi jaga. Kadang-kadang kita hari ni tak jaga dalam bab ni. Kadang-kadang kita pula tak jaga dalam benda-benda lagu ni. Kita naik kereta dengan bukan mahram. Jika duk tengok dia ni balik dengan siapa. Bagi contoh tak. Keluarga kita, anak kita, anak perempuan kita. Hari-hari orang duk atas. Jadi orang tengok dia ni siapa dia balik dengan siapa. Kemarin kereta lain, hari ni kereta lain. Lusa kereta lain pula. Apa grade. Jadi macam-macam sebenarnya grade lain-lain lah. Hari ni kereta lain, hari jatuh lain atas, hari ni jatuh lain pula atas, lusa jatuh lain pula atas, orang lain muka orang atas tu grek. Jadi benda-benda tu akan timbul prasangka. Syaitan ni dia nak supaya orang ni sangka buruk kepada orang. Dia nak supaya manusia bermusuh-musuh. Jadi dia akan timbul ke macam-macam. Jadi kita lah kena jaga, kita kena bentengkan benda-benda tersebut daripada berlakunya sangka buruk tersebut. Kita jangan ke setan. Jangan jalan kepada setan untuk memburuk-burukkan kita di hadapan saudara-saudara kita lain. Maka kena jaga. Berdua dengan wanita-wanita lain. Dengan kadang-kadang benda ni dalam diri saya lah tu. Masa ngaji Mesir. Saya tak nampak sendiri tapi adalah saya syekh kita ngaji ni. Syekh ni dia berubah orang. Dia berubah ruqyah orang. Kita ngaji hadis, ruqyah pun kita ngaji dengan dia. Lepas tu ada saya cerita. Dia kata, aku ada somda, aku tak setuju dengan syekh ni. Dia kata, tanya buat apa? Tak pernah, dia kata, aku masuk dalam masjid, tengok syekh ni rutin tu. Syekh duduk ruqyah masa tu. Tengok duduk ruqyah. Jadi dia kata, siapa kali ni tak boleh nak buat perasaan tu. Memang dia dengar ruqyah, dia tengah berobat, tapi tak boleh. Syaitan tu dia akan masuk lagu tu. Jadi bila lagu tu jadi tawati lah dengan syekh. Orang kata ni hormat molek. Syekh tak buat apa pun. Dia duk baca ruqyah dia je. Tapi bila berlaku situasi lagu tu, orang akan macam-macam timbul dalam diri dia. Jadi sebab itulah kena jaga. Nabi ni, orang yang sahabat tak akan sangka buruk. Tak akan mudah-mudah nak sangka buruk terhadap Nabi. Tapi tetap Nabi SAW jaga daripada terjerumus ke dalam benda-benda tidak baik. Wa fi sahih Muslim min hadis Anas أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع إحدى نسائه فمر به رجل فدعاه فجاء فقال يا فلان هذه زوجتي فلانة فقال يا رسول الله من كنت أظن به فلم أكن أظن بك
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Begitu juga berlaku satu hari, Nabi sedang bersama dengan salah seorang isteri Nabi. Lalu ada seorang sahabat Nabi pernah, Nabi pun panggil sahabat tadi. Nabi berkata, wahai fulan, ni isteri aku ni. Nama dia sekian-sekian. Maka sahabat tadi kata, wahai Rasulullah, aku sebelum ni tak rajin saku buruk padamu. Bahkan bukan setakat sebelum ni, lah ni akan datang apa aku tak akan saku buruk lagi. Dia tak perlu terang pun tak apa. Nabi kata, tak. Sebab syaitan ni dia mengalir dalam diri manusia. Mana tempat hak darah mengalir. Jadi syaitan ni dia akan mudah menghasut manusia dengan berbagai-bagai hasutan dan juga tipu daya. Sebab tu kita kena jaga dalam bab perhubungan dan seumpamanya, maka perlu jaga. Bagi contoh tak. Kadang-kadang biasa kita ni manusia ni. Kadang-kadang kita duk buat dengan tiba-tiba dapat telefon. Lepas tu dia pergi jauh sikit daripada kita, duk kecek. Bunyi tu suara retina. Dia pun duk kecek sebab pelik kan, duk kecek. Jadi akan timbul rasa dia ni kecek retina mana ni. Jadi kita kena terang. Lepas kita kecek, kita ayat tu bini kawan telefon, bini telefon. Supaya apa dia? Supaya orang tak sangka buruk kepada kita. Nanti kata, so dia ni kecek dengan siapa pula ni, manja molek. Memang kita kecek bini kita lagu tu. Jadi benda-benda lagu ni perlu kita sensitif dengan benda-benda yang boleh menimbulkan fitnah terhadap diri kita. Wa min zalika aidan, dia kata juga benda-benda kita kena jaga juga berlaku kepada Nabi, seperti mana Nabi kata kepada Aisyah radhiyallahu anha, laula hadatsatu ahdi qaumika bil kufri lanaqattu al-ka'bata wa la ja'altuha ala asasi Ibrahim. Nabi kata kepada Aisyah, kalaulah tidak kerana kaum kamu ni baru je terlepas daripada kufur, baru je masuk Islam, baru je tinggal kekufuran, aku akan putus Kaabah dan aku akan bina Kaabah berdasarkan binaan Nabi Ibrahim AS. Kaabah ada pada hari ini tidak berdasarkan binaan Nabi Ibrahim. Sebab pernah berlaku dulu banjir semua. Bila banjir ni putus Kaabah. Jadi Quraisy pun dia bina tak sewi air masuk dalam Kaabah, dia bina pintu Kaabah ni tinggi. Sebab tu kita learn kalau tengok Kaabah nak masuk dalam Kaabah tu kena ada tangga. Dulu sama dengan tempat kita jalan tu je. Kaabah dia juga pintu dia. Tapi oleh kerana berlaku banjir, maka dia pun tinggikan pintu tadi supaya kalau berlaku banjir air tak masuk dalam Kaabah. Dan Kaabah pada zaman Nabi Ibrahim AS dia sampai ke Hijr Ismail. Kalau kita pergi Mekah lah ni Hijr tu ada bulatan putih tu. Sepatutnya Kaabah sampai ke situ. Tapi oleh kerana Quraisy ni dia tak cukup pitih nak bina. Bukan pitih, tak ada pitih hak halal nak bina Kaabah. Bila Kaabah kena banjir tu, tak ada pitih hak halal nak bina, maka dia pun bina sekadar cukup pitih. Lalu hak ada sampai hari ni tu gitu. Pernah berlaku zaman Abdullah bin Az-Zubair dan lain-lain ni mari nak buat supaya hak nak zaman Nabi Ibrahim. Ada pernah buat. Zaman dulu juga ni Kaabah ni ada dua pintu, ada pintu masuk, ada pintu tubik. Lah ni so pintu je. Jadi Nabi rasa kalau boleh nak buat supaya Nabi Ibrahim dulu. Sebab apa? Sebab mengenalkan Nabi Ibrahim dia buat, maka nak kembali ke Kaabah seperti mana Nabi Ibrahim. Cuma Nabi tak buat lah. Sebab Nabi bimbang. Nanti orang kafir kata, tengok Muhammad. Dulu kata kena agung ke Kaabah, bila dia sudah berkuasa, dia pula putus Kaabah. Dia pula hak lagu tu kepada Kaabah. Maka Nabi nak mengelakkan daripada timbul sangka buruk orang, timbul rasa tak puas hati orang kau. Maka Nabi mengelakkan daripada melakukan perkara tersebut. Tak sebab timbul fitnah. Jadi banyak perkara dalam hidup kita ni kadang-kadang kita nak buat, tapi kita memikir kalau aku buat ni timbul fitnah ni, maka kita tak buat. Kalau aku buat ni orang akan sangka macam-macam, maka kita tinggalkan benda tersebut supaya tidak timbulnya fitnah. Dalam sebagai riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhafu an tunkira qulubuhum an udkhila al-jadra fil baiti wa an ulqisa babahu bil ard. Sini Nabi sebut, aku bimbang kalau hati mereka tak boleh terima kalaulah Hijr Ismail tak aku masukkan dalam bahagian Kaabah. Sebab tu kita tawaf ni, kita tak boleh tawaf dari Hijr Ismail, kita kena tawaf kat luar tadi. Sebab apa? Sebab tu termasuk dalam Kaabah lagi. Dan mereka juga tak boleh terima kalau aku buat Kaabah ni pintu dia rapat tanah. Dan itulah binaan hak ada pada hari ni. Kaabah ni telah mengalami beberapa kali dah rutu bina hinggalah kepada zaman Utsmaniyah. Berlaku pada zaman Utsmaniyah, berlaku banjir, lalu mereka bina Kaabah seperti mana yang ada pada hari. Hak terakhir
saya sebut wa min hadzal bab ma akhrajahu Muslim, termasuk dalam bab ni juga ni bab apa Nabi lagi supaya kita juga kadang-kadang call kita dah call kita call banyak kali kita pun tak jawab, kita kena telefon lah balik dia. Oh ya je lah hang pun tak jawab tadi sebab ada kerja sikit-sikit. Jangan sampai dia tertanya-tanya apa dia ni tak selesai dengan aku dah, aku buat salah gapo, aku mesej pun tak balas. Aku kena oyak walaupun lambat kita oyak. Hang buat maaf lah minggu lepas dia mau mesej, hari ni baru boleh nak balas. Mau sibuk telajuk kerja dah seumpama. Jangan buat orang apa ni berasa sedih dalam hati dia, orang berasa sangka macam-macam terhadap kita. Tak sebaik dah konon kita ada masalah kau. Jadi benda-benda lagu tu ajaran Nabi SAW. Nabi suruh kita hindari semua benda-benda yang boleh menimbulkan keraguan dalam kalangan hati manusia kepada kita. Wallahu a'lam bissawab. Hak seterusnya ni tak habis lagi. Sebenarnya hak ya buat perbincangan tentang fatwa. Hak ni juga termasuk dalam bab ni juga ni. Dia sambungnya. Macam mau dia buat lagu ni jadi pelik. Jadi soalan ada benda ni. Tajuk baru pula. Sedangkan ni termasuk dalam bab tu juga. Wallahu a'lam bissawab. Aku lihat hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.